Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Hang Jebat Melaka untuk menyaksikan saingan minggu yang ke-26 di mana pasukan tuan rumah Melaka FC melayani kunjungan Kuala Lumpur Rovers. Dan ketika ini kedua-dua pasukan sedang diiringi untuk masuk ke dalam padang. Ini adalah kesebelasan utama untuk pasukan Melaka FC. Amirul diletakkan selaku penjaga gol. Khairul, Hafiz dan Farid diletakkan di bahagian pertahanan. Sementara untuk Fahmi bersama dengan Nasir, Michael, Dorcas Warren bersama dengan Nizaruddin diletakkan untuk bermain di bahagian tengah. Serta Fuzaini dan Azim akan memimpin jentera serangan bagi pasukan Melaka FC. Dan untuk pemain simpanan, Syazwaran sebagai penjaga gol, Firdaus, Hadi, Fakrullah, Roy Izzat, Zulkhairi, Lukmanul, Tanush dan Fikri. Dan Melaka FC, jurulatih mereka adalah Devon E. Kupusami. Dan untuk kesebelasan utama bagi pasukan Kuala Lumpur Rovers, Ashraf diletakkan sebagai penjaga gol untuk pasukan mereka. Rafi, Faris dan Faizal Arif diletakkan di bahagian pertahanan. Nazirul, Amirul Husaini, Faizal Hafiq dan Syarul diletakkan untuk bermain di bahagian tengah. Dan untuk Rafi, Emrul Nizam serta Zainul diletakkan tiga pemain ini untuk membentuk serangan tiga serangkai bagi pasukan Kuala Lumpur Rovers. Untuk pemain simpanan mereka adalah Syamim, Juhang, Syiyun, Megad, Harits, Adi, Azim dan Fakrul. Dan sementara itu mereka dipimpin oleh Encik Wan Mustafa, Wan Ismail pada malam ini. Dan itu dia, tiupan whistle sudah pun dibunyikan. Separuh masa yang pertama sudah pun dimulakan. Satu lambungan terus ke sebelah kanan untuk Melaka FC. Terus saja dipintas di situ oleh Muhammad Rafi Mai Yaakob sebentar tadi. Dan masih lagi langkawalan untuk Kuala Lumpur Rovers. Dihantar kepada Muhammad Faris. Dibantu di situ tapi ada tekanan yang diberikan. Lagi dikawal. Kesilapan. Lepas di situ. Hantaran terus ke bahagian tengah dan tandukan dilakukan oleh Abdul Azim Rahim sebentar tadi. Satu umpanan yang baik sebenarnya. Dan Abdul Azim Rahim tinggalkan kepada Muhammad Faris. Semula kepada Faris. Terus dilambungkan. Satu larian yang baik sebenarnya dan peluang dan mungkin jaringan. Satu jaringan yang tidak disangka-sangka. Satu jaringan yang cukup pantas dilakukan sebenarnya oleh pemain berjesi 14 saya rasa, Muhammad Amirul Husaini sebentar tadi. Kotak penalti sekarang ini, lambungan dalam kawasan kotak penalti. Tepat kepada penjaga gol Aman Ashraf Omar untuk menangkap kemas hantaran tersebut. Berjaya untuk dipintas antara lolos yang baik Muhammad Amirul Husaini. Peluang untuk Kuala Lumpur Rovers. Pintu gol sudah pun terbuka. Rempatannya terkena kapten pasukan Melaka FC sebentar tadi. Tetapi Kuala Lumpur Rovers datang lagi. Cuba untuk lepas. Tetapi terus saja dikeluarkan daripada kawasan kotak penalti untuk meredakan sedikit keadaan. Ini peluang yang sudah pun terhidang.
Tapi kapten pasukan 5 pemain sudah pun membina benteng sekarang ini. Sepakan lakukan oleh Muhammad Nasir Basarudin. Sepakan terus. Dan satu jaringan yang dilakukan oleh kapten pasukan Melaka FC melalui sepakan percuma. Muhammad Nasir Basarudin mengembirakan penyokong pasukan tuan rumah. Jaringan di minit-minit akhir separuh masa pertama. Kita lihat ulang tayang sekarang ini. Satu sepakan yang cukup deras sebenarnya. Membuatkan Ahmad Ashraf Omar kelemasan. Gol yang dicari. Gol yang menggembirakan untuk pasukan Melaka FC. Tertewas juga akhirnya Ahmad Ashraf. Abdul Azim Rahim ataupun Nizaruddin. Abdul Azim, rempatan, dan itu dia. Gol yang kedua untuk Melaka FC. Dan gol yang ke-19 secara peribadi untuk Azim Rahim. Melaka FC kini di hadapan. Melaka FC kini memimpin perlawanan. Mereka bangkit daripada ketinggalan 2-1 ketika ini. Satu sepakan percuma yang cukup berkualiti. Terpaku Ahmad Ashraf Omar. Terkedu beliau. Abdul Azim Rahim. Sepakan yang cukup berkualiti. Ahmad Ashraf Omar, penjaga gol KL Rovers, terpaku. Ada terkena benteng sebenarnya. Jadi itu dan kedua-duanya hasil daripada situasi bola mati. Sesi lewat sebenarnya Fahmi Faizal untuk melepaskan bola itu. Lambungan, ini peluang dan itu dia. Satu tandukan yang dilakukan oleh Khairul Anwar Syarudin yang tidak dijaga sebenarnya di bahagian far post tersebut. Flying header. Menggembirakan penyokong tuan rumah ketika ini. Tiga-1. Khairul Anwar Syahruddin menambah derita untuk pasukan Kuala Lumpur Rovers. Tidak ada sesiapa yang memberikan perhatian kepada beliau. Dan tandukannya sekali lagi menewaskan penjaga gol Kuala Lumpur Rovers, Ahmad Ashraf Omar. Peluang, tolakan ke belakang, rempatan yang dilepaskan oleh Ahmad Syamim Yahya itu. Terus saja tiupan whistle panjang dibunyikan oleh pengadil perlawanan kita, Muhammad Syarizan bin Muhammad Solihin. Menandakan separuh masa yang kedua sudah pun ditamatkan. Keputusan penuh di Stadium Han Jebat Melaka. Pasukan tuan rumah Melaka FC mengutip 3 mata penuh dengan jaringan 3-1 menewaskan Kuala Lumpur Rovers.